ada Hello, welcome back to my channel. Untuk my first vlog ni, kita nak buat video Secret Santa. Tapi kita orang bagi nama dia Secret Olaf. Secret Olaf. Okay, so participant dia ada 9 orang. Saya, Kak Mas, Kak Alia, Kak Ku, Kak Sri, Kak Atika, Anis, Kak Mimi, and Rafiki. Okay, Kish dapat Kak Ku, and dia punya wishlist rasanya ada 4. First is Pop Mart Hirono, and I know she loves Pop Mart. Then Pop Mart Hachipupu. Cuma Pop Hachipupu ni tak tahu dia nak yang mini figure or Hachipupu ni, pendant ni. So okay, number 3, dia wishlist dia letak Enhypen album. Kita mana-mana album kan. Okay. Then lastly dia taruh first handbag. Wishlist dia Kish belikan, of course, Hirono. Sebab senang and tak ada masa nak pergi kedai Pop Mart. Okay, dalam video ni tak ada bukti kita beli daripada Pop Mart. Okay, of course dia akan unboxing. Nampak ni kalau nampaknya adalah K-pop merch Desire Unleash. Kak aku happy dengan hadiah ni. Macam tak ada ruang sangat ni nak bag ni. Cantik tadi. So dia tak boleh nampak dalam. Nanti kita akan tunjuk each of us punya unboxing video. Dan kita orang akan bagi-bagi exchange ni on 10 December. Hopefully, okay? aku siap. Mimi siap. Kita secretly join Secret Santa dengan diorang. Itulah Sakinah tu. Kitalah Sakinah Mazira. Kita dapat nama kat sini Atika. So, kita pilih desk accessories, office accessories, desk table, whatever lah, office desk accessories. So kita belilah. So agak puas hati lah sebab boleh beli banyak kan. So senang lah juga untuk kita beli sebab kita cuti tapi kita join. So kita belikan dia cermin. Sebab kat meja kena ada cermin. Tapi kita tak tahu meja dia ada cermin ke belum. Tak pernah tengok meja dia macam mana sebab dia memang baru. Kita malu-malu sikit awal-awal. So tak apa. Kalau dah ada cermin, ada 2 cermin. Gitu. Lepas tu ni apa? Ni macam mungkin boleh letak notepad dalam ni. Notepad ke paperclip ke, kita tak tahu. So ada 2 item. Walaupun kecil. Ni untuk PC monitor punya, apa orang panggil, tengok gambar lah. Apa dalam bahasa ni lah. Kejap sewa, kejap kau aku. Whatever. Kalau dia betul IU tu faham tak? 70 ringgit. Tapi saya dah lebih. Tapi tak apa, saya suka bagi-bagi orang balik video ni. Tak kenapa lah cakap susah. Tapi ni dah dia. Mousepad. Lepas tu ni ke besar kecil je. Ni basically untuk kerusi. Ni bukan untuk desk, untuk kerusi. Tapi boleh jadi untuk desk kalau tidur. Tapi sangat lembut. Boleh peluk. Saya dasmi dulu je kan. So, kita boleh buka. Boleh buka hati. Kapal kat sebelah. So saya tak ingat kat dalam gambar ni ada ke tak tempat letak pensel. Lepas tu saya beli tempat pensel. Ikut kita wrap hadiah. Bye bye. Hi guys. So as you know, kita ada main Secret Santa. Nama yang saya dapat is Alia. Dah expert dah sebenarnya. So ada yang kita beli ni je kita boleh lah ni Kak Alia kan. Alah, mula-mula mana nak ambil Lego. Time tu dapat less tau, 60 lebih.
Dia tulis kat situ diskaun hari gaji. Lepas tu nak belikan nasi, tapi mahal juga. Saya tak mampu. Saya belikan dia boleh. Hello guys, my name is Rafiq and my ticket Santa is Sriyati, Datin Sriyati. So saya belikan Datin Sriyati the handbag that she wants, Audrey. I hope Datin Sriyati is So hi, my name is Alia. So I got my gift is Kishtina. I chose to give her this and this. So I add on. That's all. Bye. Hope you like it. I got Rafiq. Lupa ke? Okay, hello. Aku dapat Mimi ataupun Sakinah. Okay, dia nak bag and then earphone and other thing. Tapi aku beli 2 ni je. Then I add on face mask. Okay, tu je. Bye. Kakina. Boleh lagi sekali ke? Tak boleh. Boleh lagi sekali ke? Okay, sekarang. Nah. Saya dapat Kak Tika. Sumpah berat. Sumpah berat. Lebih bajet Siapa dapat saya memang untung. Tahniah. Ini dia. Serius. Dekat je rupanya sebelah. Alis. Saya dapat Kadia. Yeah. So, siapa yang dapat? Tak kalau. Saya dapat Kristina. Betul lah saya cakap. Terima kasih. Saya tahu benda. Pagi. Kakku. Thank you. Siapa yang Kamas. sebelah? Rafiq. Oh, tak. Banyak wishlist dia. Itu semua dah habis sebenarnya. Tak. Siapa yang kenal? Sekali gini dia. Apa katanya? Dia tak marah, dia kena bagi tahu orang dah. Kena bagi. Tak tak tahu pun. Bagi tahu aku ni awak. Dah tahu dah benda. Tolong paskan. Rafiq punya hadiah paling pening. Apa yang dapat ini? tak satu orang. Adakah ini jodohnya? Adakah ini jodohnya? Beyond Good and Evil, Friedrich Nietzsche. Benda tu Kita cakap dia ni dia nak binatang apa ni? Mesti pula orang yang aku dapat tu. Aku macam tu. Kalau kita koyak. Macam Lego. Ada lagi, ada lagi. Sedang. Pasal Letakkan meja. Banyak ID pun dah tahu benda. ID pun dah tahu dah. Aku buat naik tadi. dia nak trend tau. Dia tak minta pun ni, tapi sebab macam Kita mulakan. cukup. Apa? Aku panggil Mimi.
punya budget je. I got this one. Yeay. Nak unboxing ke nanti? Tak payah. Tak payah dulu. Ni sebab dah habis dari store. Dari store. Seri dapat je kat sini buka. Tak, saya sebelum seri ni saya tengok dulu. Oh, senang masih. Tiba-tiba aku keluar dapat ni. Yang ni tahu nama. Satu tak expect kecil macam ni. Tapi tak apalah. Yang ni Rono. Aku dah ada. Tapi dalam tu mungkin dah pernah naik. Aku dah ada. Apa ni? Kata apa? Apa ini? Ini dia tu tak ada masa. Kita lah. Okey guys. Yang ni yang surprise. Okay. Reshape. Pasti tak tahu kan dalam dia. Kau tengok bukanlah tu. Betul sini. Betul sini. Nak yang secret. Yang secret je. Bintang mana Kish bro. Packaging atau secret? Ya, okey. Pengalaman. Nak apa? Tangan siapa? Tangan Kish. Tak ikut nasib. Jangan dapat ni. Kakak saya ikut nasib. Kamera dulu. Dah nampak ke? Tunjuk kat kamera dulu. Okay, jangan tengok tau. Dapat. Bagi. Tak tahu Dah dapat. Tapi macam tak nampak. Nak yang atas sekali yang putih tu. Ya. Atau secret. Tak bagi kat. Tak nampak. Apa nama ni? Apa tu? Rasa tak duplicate. Ni yang macam kayu-kayu tu. Woody. Apa nama? Kasih Ya. tak ada muka dia. Ini dia. Kasih tak ada muka dia. Kasih tak ada muka secret. Alamak, janganlah beli hero no. Tak, yang ni boleh adjust. Kasut mana? Yang ni mana? Tak ada menghadap aku. Secret. Secret. Mata dia hidup. Okey, tangan kiss lah. Okey, nice. Kata tangan korang minta. Tangan dah tak jadi. Betul loh. Kita tak tahu angin dia. Adik aku mak es aku. Dah buka je kot. Mana pinggan ya? Ini pun lebih wajib ni. Kita nak share kamera tu. Kak Mas tak nampak. Siapa beli? Thank you. Tiga. Tiga beli kat mana? Tino. Oh, I know. Buka lah. Yeah. Nak beg besar je. Wah, cantiknya. Cantik lah. Bagi li. Cakap nak yang big enough to fit my headphone. Yeay, dapat beg. Dia punya ni, that's right. Tote bag. Tote bag dia. Okay. Siapa yang bebel? Ada kahwin tau. Mula besar pas rasa. Salah itu. Salah. Ya, tu kat sini. Tahu nak bawa lagi satu. Cantik. Tak boleh lagi. Tak ada apa. Ingat kejap lah. Guess what? I told you. Yang dia kursi bukan meja kan? Meja tu untuk tidur. Nampaklah banyak. Kan Kak Tika minta nak barang. Meja office. Banyak sini. Mesti tak suka. Belum lagi kot. Kita sekarang Good. Kita ada cermin. Satu tak cukup. Tak tahu sebab nak ambil Nike dia. Ini PC. Cuba tengok. Yang ni rasa macam organizer yang set laci yang you beli. Ni set laci. Aswan. Kita nak stop sini.